Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan kajian saya ke atas kajian keempat, video keempat Ustaz Muhsin Abu Ibrahim. Kali ini tentang berdoa dengan mengangkat tangan. Okay? Apakah ia sunnah ataupun bid'ah? Tuan-tuan dan puan-puan, mesej yang cuba dibawa oleh Ustaz Muhsin adalah ada hadis Nabi yang menerangkan Nabi berdoa tanpa angkat tangan. Dan kita biasa berdoa dengan mengangkat tangan. So, macam mana ni? Apakah kita melakukan bid'ah? Atau sebaliknya? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita semak hadis yang beliau jadikan dalil ya. Hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari hadis nombor 1031. Mengikut penomboran Fathul Bari. Di mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Okay. Anas bin Malik berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya untuk berdoa, untuk mana-mana doa. Fi syai'in min du'ai, daripada mana-mana doa baginda tak pernah angkat tangan kecuali doa istisqa. Maksud istisqa ni doa ketika hendak meminta hujan ya. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi macam mana ni tuan-tuan? Okey, mari kita semak hadis ini. Ia memang sahih, tetapi apakah penjelasan para ulama tentangnya? Mari kita buka kitab Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan kita semak apa penjelasan beliau. Secara ringkasnya ada tiga pandangan. Pertama yang memegang pada zahir hadis ini bahawa memang tidak diangkat tangan ketika berdoa, tetapi seperti menyelisihikan pula banyak hadis-hadis lain yang menerangkan, yang menganjurkan mengangkat tangan ketika doa. Itu yang pertama. Dan ini dianggap sebagai pandangan yang agak lemah. Pandangan kedua ialah diutamakan, diunggulkan hadis-hadis yang menerangkan, yang menganjurkan berdoa sambil mengangkat tangan. Dan para ulama yang dalam pandangan kedua ni berkata apabila Anas menerangkan baginda tak pernah angkat tangan, yang Anas masukkan ialah Anas tak pernah lihat Nabi SAW berangkat tangan. Tapi yang ini pun macam tak kena juga sebab Anas bin Malik ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh ibunya. Bukan budak hamba. Tapi seorang ibu dia menghadiahkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik ini sangat lama bersama Rasulullah SAW. Sangat lama berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Takkan Anas bin Malik tak pernah nampak Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Okay? Jadi pandangan kedua pun macam ada kurang kuat di situ. Ada pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga pula berkata penafian. Penafian yang dilakukan oleh Anas bin Malik bukanlah penafian mutlak. Akan tetapi penafian berdoa dengan mengangkat tangan dengan cara yang tertentu. Dan apakah cara tersebut? Cara itu memang ada dalam hadis yang sama ini, tetapi sayang sekali Ustaz Muhsin tidak membacanya. Apakah hadis tersebut? Okey, sambung ya. Hadis Sahih Bukhari tadi sambung. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Dan baginda mengangkat tangan sebegitu tinggi sehingga nampak keputihan ketiak. Jadi yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik dalam penafian tersebut bukanlah penafian secara keseluruhannya, bukanlah penafian total, tetapi penafian bahawa Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya sebegitu tinggi dalam berdoa sehingga nampak keputihan tangannya kecuali untuk solat istisqa. Pada ketika-ketika yang lain apabila baginda berdoa, baginda angkat seperti biasa sehingga sejajar dengan bahunya. Ini penjelasan daripada kitab Fathul Bari. Tiga pandangan. Pandangan berkata, okey memang tak pernah angkat langsung, tapi itu pandangan yang lemah. Pandangan yang kedua kata, yang diutamakan, diunggulkan ialah hadis-hadis yang menganjurkan angkat tangan ketika berdoa. Apabila Anas berkata tidak pernah,
berarti Anas yang tak pernah nampak tu. Tapi macam tak kena pula. Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi yang berkhidmat pada Nabi untuk tempoh yang lama. Pandangan ketiga berkata penafian. Apabila Anas bin Malik berkata la tu, penafian dengan tata cara tertentu, dan ini terbukti daripada keseluruhan hadis tersebut ya. Ustaz Mohsin, kalau tuan-tuan tengok dalam video beliau membacakan hadis ini tak habis. Sangat-sangat tidak amanah. Sangat-sangat dikesali ya. Bahawa Anas sendiri menerangkan bahawa sesungguhnya baginda mengangkat tangan sebegitu tinggi sehingga nampak keputihan ketiaknya. Jadi penafian yang beliau masukkan, ia umpama bahasa kita bila kita berkata, aku tak pernah tengok engkau makan macam tu. Bukan berarti kawan kita tu tak pernah makan, tetapi tak pernah makan segelojoh seperti itu. Okey? Atau seseorang lain berkata, aku tak pernah tengok kau cakap macam tu. Bukan berarti orang tu tak pernah cakap, tapi tak pernah cakap dengan nada kemarahan seperti itu misalnya ya. Jadi penafian ini ialah bukanlah penafian mengangkat tangan secara total, tetapi penafian dengan tata cara tertentu. Yang ini baginda tak pernah doa angkat tangan tinggi-tinggi seperti itu, kecuali ketika doa untuk meminta hujan. Ya, demikian ya penjelasannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Mohsin ni bukanlah tidak jujur ketika membaca kitab-kitab para ulama, tetapi juga tidak jujur apabila membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu sikap yang sangat dikesali. Baik, kita sambung lagi nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.